So kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana lah, korang tahu tak apa benda yang kita boleh panggil pembunuh ataupun silent killer lah kan? Jom aku tunjuk salah satu daripada. So selain daripada belting, dia ada satu benda kita panggil bump stopper ataupun absorber stopper. Macam benda bentuk dia lebih kurang macam ni. So apa kerja bump stopper ataupun benda ni lah? Dia sebagai emergency stopper. Maksudnya bila kereta kau bump habis, dia lah yang akan berhentikan untuk mengelakkan absorber kau daripada tergentak habis. Tak ada dia, absorber kau akan sampai ke dalam habis. So dia punya kerja lah untuk mengelakkan habis. Sebab tu nama dia bump stopper. Okay, so bump stopper ni kalau problem dia jadi macam mana? Okay, ni adalah bump stopper yang rosak. Nampak tu? Bila rosak dia akan jadi serbuk. Okay, serbuk ataupun dia hancur macam ni lah. So benda ni aku cakap dia sebagai pembunuh. Senyap, okay, silent killer. Sebab apa? Bila dia pecah berderai tu, dia akan duduk kat mana? Kau tengok ni. Dia akan jatuh direct kat sini macam kereta ni, nampak? Ada sikit-sikit. Okay, ni sikit ni kita jumpa. Kalau dah jadi macam ni, selalunya absorber dah janam lah. So bila serbuk dia duduk kat sini, absorber kau turun naik. Macam ni customer ni okey lagi lah. Absorber dia still cantik. Okay, so absorber bila still cantik macam ni, so je just tukar stopper saja. So korang kalau ada pakai kereta, nak kita orang check ke kereta korang dulu, nak check, nak tengok apa masalah, ada problem ke apa, boleh hubungi kita orang lah, Transmatic Auto Benz. Dekat mana geng? Berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah. So kita orang buka Sabtu dan Ahad. Mana nak cari? Peroja.